Macam mana kita nak hilangkan kotoran degil dekat rantai ni, dekat sprocket ni? Kita just guna engine degrease. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh tekan link untuk beli. Cara nak guna dia senang je, korang just spray sahaja. Sekarang kita akan spray dekat motor. Kita spray je dekat kotoran degil tu. Spray je dekat mana-mana pun tak ada masalah. Boleh tengoklah dekat belakang ni dia ada tunjuk. First kali kita spray, biarkan dalam 30 second. Lepas tu kita bilas dengan air. Okey, korang boleh tengok minyak-minyak tu dia dah keluar, dia dah jatuh kat bawah tu kan. Lepas tu kita ambil air macam ni, lepas tu kita just spray je, kita bilas je dengan air. Okey, ni pun kita boleh nampak lah dia punya kesan. Memang mantap lah barang ni. Kalau nak lagi bagus, korang boleh pakai brush, korang boleh gosok-gosok dulu, lepas tu baru bilas dengan air. Yang tu pun boleh juga, tu lagi bagus lah sebenarnya. Kita bilas sekali lagi dengan air. Okey, tengok memang cantik lah, mantap lah. Okey, ni yang selepas lah. Okey, yang selepas. Aku pusing tayar dan korang tengok ni yang sebelum. Memang menjadi lah barang ni.